Ada ke orang dah kahwin, dia cerai, pasal dia tahu nak mati lah, dia lepas kahwin balik? Ada ke? Saja nak tanya kau balik. Ada tak orang tu dia dah cerai? Ni takut pasal mati ni kahwin balik ah. Untung je kahwin tu. Mana? Aku pun nak tanya kau juga. Ada kau? Dia gini. Saya ikut flow dalam kehidupan, saya ikut flow. Saya tak mampu nak harung semua perkara. Bila benda itu dah berlalu, saya fokus benda lain. Takkan saya nak kena, tapi saya tak deny yang tahu next kemudian hari kalau dia orang, sebab saya sekarang ni bukan nak main band atau bermain muzik atau menyanyi macam umur 20-30. Saya nak menyanyi cara umur lagi umur 60 ni. Kategori sebenarnya dah boleh pencen dah ni. So bila ada yang macam tu punya apa macam mana? Permintaan. Dia sebenarnya saya tak boleh nak ikut peminat.